Kenapa cermin pecah dikaitkan dengan 7 tahun malam? Pernah dengar tak ada orang kata apabila cermin pecah dikaitkan dengan nasib malang selama 7 tahun? Sebenarnya kepercayaan ni dah pun wujud sejak zaman dulu lagi. Pada zaman dahulu, manusia ni dia percaya bahawa cermin ni bukan sekadar memantulkan wajah, tetapi turut memantulkan jiwa seseorang. Apabila cermin ni pecah, mereka percaya jiwa yang ada di dalam cermin tersebut ikut retak dan membawa nasib buruk kepada pemiliknya. Menurut kepercayaan orang Rom purba, nasib manusia berubah setiap 7 tahun. Jadi, jika cermin itu pecah, maka nasib malang itu akan berterusan sehingga 7 tahun ke depan. Walaupun tiada bukti saintifik yang menyokong pernyataan ni, kepercayaan tersebut masih lagi hidup sehingga kini. Malah ramai yang tidak selesa apabila melihat cermin pecah di dalam rumah. Persoalannya, kenapa objek yang kita tengok pada setiap hari boleh menimbulkan ketakutan selama ribuan tahun? Adakah ia sekadar mitos sahaja ataupun tinggalan kepercayaan yang dibawa sehingga sekarang? Kalau cermin di rumah anda pecah sekarang, adakah anda menganggapnya perkara biasa atau mula rasa sedikit risau? Cuba komen pendapat